Kalau tadi jual Quran, ni kita nak hasilkan Quran bergerak. Ruh Quran tu sendiri nak dihidupkan. Mereka ada ilmu Al-Quran, tapi mereka kurang yakin nak sampaikan. Satu lagi, kurang yakin nak pamerkan diri ni adalah orang yang belajar agama. Hai, Assalamualaikum. Bertemu kita kembali dalam Tahfiz Talk Podcast dibawakan oleh Akademi Profas. Jadi insya-Allah untuk episod kali ini kita akan bawakan perbincangan sekitar pusat tahfiz. Seperti mana yang kami pernah terangkan sebelum ini, bahawa dalam Tahfiz Talk Podcast kita akan bawakan pelbagai segmen dan juga pelbagai pihak dalam memastikan pendidikan tahfiz, kualiti pendidikan tahfiz kita bertambah baik. Jadi hari ini kita akan bawakan sebuah pusat tahfiz yang saya kira masih baru tapi ada keunikannya yang tersendiri. Pusat tahfiz ini memainkan peranan yang penting kerana di sinilah bermulanya proses hafalan secara formal. Jadi insya-Allah ini akan menjadi satu pilihan kepada ibu ayah di luar sana dalam menentukan ataupun memilih pusat tahfiz yang terbaik untuk pembelajaran tahfiz anak anda, insya-Allah. Jadi tanpa buang masa, saya persilakan dua orang daripada pusat tahfiz Mahat Tahfiz Al-Maghfirah di Lenggeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya perkenalkan sikit dua orang yang hadir pada hari ini. Satunya ialah Encik Saufi bin Anwal selaku pengurus bahagian pendidikan Yayasan Maghfirah, dan yang keduanya ialah Ustaz Faris Baharudin selaku mudir untuk Mahat Tahfiz Al-Maghfirah. Okey, apa khabar semuanya? Alhamdulillah, khair. So ini pertama kalilah kita jemput sebelum ni, 2 episod sebelum ni ialah berkaitan dengan adik-beradik Profas, keluarga Profas. Jadi ini first time lah kita jemput tetamu luar bagi mendengar pandangan mereka dan apa yang mereka cuba usahakan untuk pendidikan tahfiz dengan menubuhkan Mahat Tahfiz Al-Maghfirah ni. Okey, mungkin kita boleh mulakan kita punya perbincangan ni dengan bagaimana tercetusnya idea untuk membuat pusat tahfiz. Sebab kajian menunjukkan memang dah banyak dah sebenarnya pusat tahfiz yang ada ni, hatta yang berdaftar ke tidak berdaftar memang tumbuh bagai cendawan selepas hujan lah. Memang banyak. Jadi Mahat Tahfiz Maghfirah menambah lagi bilangan tu. So sebenarnya apa kelainan yang cuba dibawa, ataupun adakah sama saja seperti pusat tahfiz yang lain? Kita mulakan dengan Cik Sofi, boleh? Boleh. Okey, sila. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertamanya terima kasihlah kepada Ustaz Farhan Salmi, salah seorang daripada adik-beradik Profas, satu susuk tubuh yang dikagumi lah. Geng-geng golongan profesional hufaz ni, bukan calang-calang bukan caling lah orang kata. Allahu akbar. Terima kasih atas jemputan kepada kami yang mungkin masih bertatih lah dalam dunia pendidikan ini, tetapi kita ada satu hasrat, ada misi dan visi yang jelas lah, insya-Allah. Jadi menjawab kepada persoalan yang diutarakan oleh Ustaz Farhan tadi, terkait macam mana boleh tertubuh ataupun tercetusnya idea untuk bangunkan Mahat Tahfiz ni. Sedangkan kat luar sana banyak dah kan, tumbuh macam cendawan lepas hujan. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dari segi statistik, sebenarnya setiap tahun kita boleh kata pelajar di Malaysia ni, anak-anak yang bersekolah, untuk satu batch ada dalam lebih kurang 500,000 lah pelajar setiap tahun, plus minus. Jadi dalam bidang agama, tak kisahlah sekolah agama kerajaan, SABK ataupun MRSM Ulul Albab, kita ada SBPI, kita ada Kisas, Smart Labu dan sebagainya. Jadi kalaulah digabungkan semua sekolah-sekolah ruh agama ni, kita daripada 500,000 tadi pelajar, bidang agama ni sebenarnya dalam tak sampai pun 100,000. Okey. Mesti ada tahun yang 40,000 lebih. Dan ada paling tinggi yang saya pernah cek dalam 70,000 lebih. Plus minus tu, ataupun tengah-tengah dalam 50 ke 60,000 lah. Jadi maksudnya kalaulah nak diikutkan, kita ni negara majoriti Muslim, negara Islam. Jadi
kalaulah ikut nisbah masyarakat Melayu berbanding dengan kaum-kaum yang lain, Melayu sebenarnya mendominasi 63% lebih kurang kan, daripada keseluruhan rakyat Malaysia. Jadi maksudnya majoriti tu dia adalah Melayu Islam. Jadi ke mana pelajar-pelajar ni pergi? Jadi kebanyakannya akan masuk ke sekolah-sekolah kebangsaan lah. Cuma kalau kita tengok saban tahun trend peningkatan kepada permintaan daripada kalangan ibu bapa, mungkin dari segi kesedaran kehidupan Islam itu kan, kehidupan beragama itu semakin meningkat. Tambah pula dengan isu semasa yang pelbagai kan, dengan kebejatan sosialnya dan sebagainya. Jadi kalangan ibu bapa ni dah ada satu kefahaman agama yang semakin mantap, semakin baik, bertambah saban tahun. Jadi memang kalau ikutkan statistik yang saya kongsikan tadi tu, memang boleh kata tak cukup sebenarnya. Betul lah. Sekolah ni tak cukup. Kita rasa banyak, sebenarnya tak banyak mana lah. Kan? Jadi maksudnya ada sekolah-sekolah yang kerajaan sediakan pun sebenarnya tak cukup untuk menampung pun, sebab permintaan itu lebih berbanding dengan apa yang disediakan. Saya kongsikan pengalaman saya sendiri masa kita kecil-kecil lah, kita kat sekolah kan. Mak saya dia pun mungkin termasuklah dalam kalangan ibu bapa yang rasa nak hantar anak ni ke sekolah agama. Melihatkan kawan-kawan ataupun saudara mara yang anaknya pergi ke sekolah agama, nampak alhamdulillah jadi orang. Maksudnya kan. Jadi tercetus hasrat tu nak hantar juga. Ni saya ni, cerita sendiri ni. Jadi nak hantar penuh sekolah agama. Masa tu saya di Negeri Sembilan, nak pindah ke Melaka kan. Mak saya sampai kan panjat ke PPD kan, Melaka Tengah tu, untuk berjumpa dengan ustaz pegawai yang menguruskan kemasukan ke sekolah agama. Sampai menangis-nangis kat atas meja ustaz tu. Tolonglah. Tapi masalahnya memang ustaz tu terpaksa kan, dia kata memang penuh pun, memang tak dapat nak selit satu pun. Jadi maksudnya permintaan tu tinggi dan setiap tahun makin bertambah. Jadi that's why berdasarkan kesedaran itu, kami di Yayasan Maghfirah ini mengambil inisiatif kan, sebab kita kalau sekadar nak berharap kepada kerajaan, kita faham kerajaan ada komitmen kewangan yang pelbagai. Jadi nak tambahkan sekolah agama dengan banyak untuk memenuhi keperluan tu mungkin tidak ada kemampuan untuk memenuhi semua tu. Jadi kami terpanggil untuk memenuhi keperluan apa yang diperlukan di dalam kalangan masyarakat kita, dan akhirnya kita tubuhkanlah Mahat Tahfiz Integrasi Al-Maghfirah kan, di Lengging, Negeri Sembilan, untuk memenuhilah kan, kepada keperluan masyarakat nak hantar anak ni untuk belajar agama dan jadi manusia yang bermanfaat lah, insyaAllah. Itulah dia punya titik tolaknya. Okey. Mungkin Ustaz Farid ada nak tambah sikit kaitan. Kalau daripada apa yang Cik Sofi kata tadi kan, berkenaan dengan di bahagian KPM atau bahagian pendidikan Malaysia ni sendiri, memang ada sediakan satu dasar sebenarnya. Kita boleh tengok dasar DPTN, Dasar Pendidikan Tahfiz Negara. Yang mana dipelopori ataupun secara rasmi dilaksanakan pada tahun 2017. Yang mana pada peringkat itu mereka ni, target mereka adalah nak menstrukturkan pusat tahfiz khususnya kepada pusat tahfiz swasta. Kerajaan memang dah banyak dah. Kita ada SIBK macam tadi, kita ada Temua punya kurikulum dan sebagainya. Tapi benda tu masih lagi tak mampu untuk nak menampung jumlah pelajar yang ibu bapa nak mereka ni ada pendidikan tahfiz. Jadi inilah fungsi ataupun peranan kepada pusat tahfiz yang swasta. Akan tetapi menjadi masalahnya adalah pusat tahfiz swasta ni dia tidak ada dasar yang mungkin berstruktur ataupun yang boleh membawa kepada pelajar-pelajar ni banyak hala tuju mereka untuk mereka pergi setelah mereka belajar tahfiz ni. Jadi di Mahat Tahfiz Al-Maghfirah ini kami juga mengambil peranan ataupun kami mengambil seruan ini dengan baik. Dengan kami menyediakan di Mahat Tahfiz Integrasi Maghfirah ni, kami bukan sahaja niat sama macam Mahat Tahfiz yang lain untuk melahirkan pelajar yang huffaz, tapi kami juga tambah satu lagi mekanisme, iaitu kami nak lahirkan pelajar yang boleh menjadi pemimpin di khalayak ramai ataupun di Malaysia ini khususnya lah. Kerana apa? Kerana kalau kita kata
pusat tahfiz confirm melahirkan pelajar hafal Quran. Mhm. Tapi di Mahat Tahfiz Integrasi Maghfirah ni, kami memandang lebih daripada pandangan tersebut, iaitu bukan setakat hafal Quran, malah mereka ni boleh jadi pemimpin di kalangan masyarakat. Sebab kalau dia jadi pemimpin kepada masyarakat, pula menghafal Quran, orang kata apa, cukup lengkap lah. Seorang modal insan yang baik itu, iaitu dia boleh menghafal Quran, dia boleh memimpin, dia boleh menguruskan diri dia sendiri, dan dia bekerja, dia boleh betul orang panggil apa, menyara hidup keluarga dan sebagainya dengan panduan Al-Quran tu sendiri. Jadi itulah antara benda yang saya boleh tambah lah berkenaan dengan kita punya, kenapa kita nak wujudkan Mahat Tahfiz Integrasi Maghfirah ni. Okey. Dan juga sebenarnya kalau kita tengok kembali kepada pengasas kepada Yayasan Maghfirah tu sendirilah, iaitu Haji Sarul Arifin Manan. Awalnya dulu Haji Arifin ni bermula dengan berniaga Quran. Okey. Dan beliau antara yang mempelopori lah Quran terjemahan. Awal dulu bawa daripada Indonesia, sebab masa tu di Malaysia, landscape di Malaysia ni dia agak kurang Quran terjemahan yang berbahasa Melayu. Jadi banyak tu daripada Indonesia. Jadi kalau kita buka terjemahan Quran tu, tengok macam, oh ini ngomong-ngomong Slang. apa ni sih? Slang Indonesia. Bahasa-bahasa tu, Slang juga. ayat perkataannya banyak, bunyi-bunyi tu Indonesia. Sebab di Malaysia memang agak kurang, sangat kurang. Ni cerita 10 tahun sudah ni, 20 tahun sudah. Jadi awalnya beliau ni antara yang awal mencetak Quran terjemahan di Malaysia. Antara nama besar jugalah dalam industri Quran di Malaysia, dengan Maghfirah Pustakanya. Jadi bertitik tolak daripada awalnya menjual Quran, alhamdulillah ini perniagaan yang luar biasa kan. Sebab memang orang ni baca Quran hari-hari. Betul. Kalau Ramadan sales lagi naik lah, sebab orang kembali kepada Islam. Jadi awalnya dengan jual Quran, timbul hasrat untuk kembangkan lagi. Akhirnya tertubuh Yayasan Maghfirah kan, untuk buat orang kata misi-misi kemanusiaan, bantuan dan sebagainya. Kemudiannya kalau nak ikutkan, Haji Arifin pernah kongsikan kepada saya, sebenarnya memang dah lama dah beliau menyimpan impian untuk membina sekolah. Di sejak zaman dia belajar lagi. Jadi bila dah bisnes, alhamdulillah dengan Allah bagi rezeki yang melimpah ruah, kemudian tertubuhnya Yayasan Maghfirah, satu platform kebajikan. Beliau berusaha untuk menghidupkan juga bagaimana sekolah ni, kalau tadi jual Quran, ni kita nak hasilkan Quran bergerak. Ruh Quran tu sendiri nak dihidupkan. That's why akhirnya kita menggerakkan inisiatif yang orang kata apa, yang bersungguh lah kan, untuk membangunkan ekosistem pendidikan di Yayasan Maghfirah. Bermula daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, iaitu Mahat Tahfiz Al-Maghfirah, dan juga seterusnya kita ada hasrat untuk membangunkan kolej universiti, dan juga pondok pengajian untuk orang tua ataupun warga emas. So kebanyakan ni, sebahagian besar ni semua dah berjalan. Jadi nak membentuk ekosistem pendidikan di Yayasan Maghfirah ni. Dan sekarang ni penekanan tu, kalau tengok macam sekarang kita tengah sembang ni pasal Mahat Tahfiz Al-Maghfirah kan. Ni antara benda yang agak instrumental lah yang kita sedang bangunkan, insyaAllah. Okey, saya terbaca yang tagline kepada Mahat Tahfiz Maghfirah ni, dia special sikit. Dia sekolah kepimpinan profesional hufaz. So dia Mahat Tahfiz ni, dia sekolah ke dia Mahat? Itu yang mungkin ada falsafah di sebalik pemilihan tu. Ya, betul. Okey. Boleh terangkan sikit? Sekolah dua. Ikut apa? Kenapa kan nama Mahat Tahfiz Integrasi Al-Maghfirah? Tapi kenapa tagline dia sekolah kepimpinan profesional hufaz? Panjang pula tu kan. Okey, jadi kalau kita tengok Mahat ni biasa, kalau perkataan Mahat itu dia membawa konotasi sekolah pondok. Orang akan terbayangkan ini adalah pondok tradisional, nak belajar agama, nak hafal Quran. Khalas. Cukuplah kat situ. Orang tak dapat nak bayangkan benda lebih daripada itu. Itu stigma di kalangan masyarakat lah. Jadi kenapa sekolah? Sebab kita memang membangunkan Mahat ini dengan proper. Maksudnya dengan lengkap, dengan maksudnya memang kita membangunkan sekolah lah, kalau nak ikutkan bahasa mudahnya begitulah. So
kenapa dia dipanggil sekolah kepimpinan. Sebab sebenarnya kalau kita tengok antara inspirasi kami lah daripada satu doa yang mungkin kita selalu baca lah, daripada surah Al-Furqan, bagaimana Allah mengajarkan kita dalam doa ni. Doa ni kita selalu baca selepas solat. Betul. Selalunya lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doakan kepada Allah untuk mengurniakan kepada kita ni pasangan dan juga anak-anak yang menjadi penyejuk hati. Yes, penyejuk mata. Penyejuk mata. Kan? Dan kemudiannya tidak sekadar menjadi penyejuk hati, penyejuk mata tu. Kan, bukan hanya sekadar menjadi qurrata ayun kepada mak dan ayahnya. Kan, tetapi bahkan Allah ajarkan ada lagi satu yang lagi besar daripada itu, iaitu waj'alna lil muttaqina imama. Kan, maksudnya kita nak anak ini dia lahir jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu benda besar. Yes, betul. Sebab kalau kita tengok nak menjadikan qurrata ayun pun, menjadi penyejuk hati pun, benda tu hari ni menjadi satu cabaran yang besar kepada bahkan mak ayah sendiri. Belum cerita pasal sekolah, betul. Belum cerita kalangan masyarakat. So apa maksud qurrata ayun? Kenapa dia boleh jadi penyejuk hati? Sebab anak tu orangnya cerdik. Yes. Kan, masuk exam alhamdulillah cemerlang. Kan? Dalam istilah Quran kita panggil ulul albab. Ulul albab. Kan? Ulul albab. Cemerlang. Kemudiannya dari segi akhlaknya santun orangnya, berbudi pekerti. Betul. Kan? Jadi maksudnya bila melihatkan kepada anak itu dia jadi penyejuk hati kan, maknanya bereh lah anak ni. Kalau orang mak ayah dia tengok tu sejuk hati mak yang mengandung kan, yang beranak. Ataupun bahkan kalau anak tu dia adalah qurrata ayun ini, bukan sekadar mak ayah dia je sejuk hati tengok, orang lain pun, jiran dia ke, saudara mara dia ke, kalau tengok juga sosok peribadi anak yang menjadi penyejuk hati pun sejuk hati orang yang memandang tu, boleh jadi calon menantu pilihan. Allahu Akbar. Menjadi orang panggil top list lah. Top list. Top list. Tapi dia tidak sekadar itu saja. Betul. Kan? Bahkan Allah ajarkan kita, dia kena ada satu yang lagi besar daripada itu. Yes. Dia tidak cukup sekadar bereh diri dia saja. Kan? Dia kena jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalaulah nak menjadikan anak yang selesai pun agak mencabar, nak jadi pemimpin, ada perlukan lagi acuan yang lebih mantap. That's why akhirnya kita terpanggil untuk memenuhi tuntutan itu, berinspirasikan daripada doa daripada surah Al-Furqan tadi. Kita membangunkan anak yang beres dari serba-serbi ni. Maksudnya akademiknya mantap, hafalan Qurannya bagus, faham agama dan penghayatan, dan boleh orang kata apa, ada seni-seni mempengaruhi, ada kepimpinan, supaya kalaulah anak ini habis di sekolah kita nanti, dia akan pergi ke mana-mana pun. Masuk bidang orang kata architecture, masuk bidang perundangan, masuk dunia industri engineering contoh, kan, ataupun masuk bidang perguruan, ataupun masuk bidang seni pun. Betul. Ataupun ke mana-mana pun anak ini boleh pergi, dan dia menjadi pemimpin bagi bidang-bidang yang dia pilih tu nanti. Betul. Kerana masyarakat hari ini dia ketandusan kepimpinan. Kepimpinan betul. Yang boleh harap, yang reliable, yang relevan, yang solid. Dan hari ni kepimpinan kita banyak dia orang kata apa, dos tu tak cukup. Dia belum complete lah. Dia kalau mungkin ada kelebihan sikit kat 114, tetapi agamanya mungkin kurang. Mungkin leadershipnya bagus, tapi dari segi orang kata apa, akhlaknya kurang, berlaku ketirisan dan sebagainya. Jadi kita sedang cuba melahirkan itu. Mungkin seperti abang-abang kita kat Profas lah kan. Profesional tapi dia hafal Quran. Masya Allah. Jadi leader dalam bidang masing-masing. Itu tu mungkinlah hasratnya, insyaAllah. Tapi suka juga macam kalau Cik Sofi kata berkenaan dengan sekolah tadi kan, kenapa kita ni nama Mahat, tapi kalau tengok dekat kita punya tagline, sekolah profesional, betul. Actually sekolah ni saya suka terangkan lah, ataupun saya suka bagi tahu berkenaan dengan sekolah ni. Kalau kita sebut sekolah, orang akan faham, oh sekolah ni berstruktur. Yes. Di Mak Tahfiz Al-Maghfirah, kami ini memang membina struktur untuk menjadikan ataupun untuk menyediakan keperluan kepada pelajar-pelajar ni dos yang terbaik, untuk apabila mereka keluar, mereka akan jadi insan yang berguna lah, insan yang baik, boleh berkhidmat kepada masyarakat dan sebagainya. Antara sekolah adalah yang kita duk kata sekolah ni di Mak Tahfiz Al-Maghfirah, kami ini kedudukan ataupun tempat
suasana kami belajar kat situ, kami berada di kaki bukit. Kalau kita pernah naik, orang panggil pernah kaki hiker lah orang panggil lah. Hiker ni dia akan kenal lah orang panggil apa, bukit ataupun tempat untuk pemula, beginner. Kalau dalam bab nak pendakian ni, Bukit Broga. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu Bukit Broga tu, kami dekat dengan Bukit Broga tu, dan kami pun berada di kaki Bukit Broga tersebut pun. Kami ni pula bukan setakat ada di kaki bukit, malah kami ni berada di suasana hutan, suasana yang boleh mendekatkan diri kita dengan alam. Kadang-kadang sebenarnya nak menghafal Quran ni, kalau lah duduk di tengah-tengah bandar ni, actually kalau kita tanyalah mana-mana mak tahfiz tu, dia punya orang panggil apa, kesusahan ni adalah suasana yang tak menghidupkan jiwa. Betul tak? Dia hanya dah lah nak menghafal, dah bunyi construction kat luar. Bunyi remotor. Dah kat depan tu ada orang buat ni pula. Dia boleh buat apa? Boleh buat lumba haram lah apa semua kan. Actually lepas tu di sebelah, kalau pusat-pusat tahfiz yang mungkin berdekatan pula dengan tempat-tempat kedai-kedai yang mungkin kedai kereta ke, motor ke dan sebagainya. So benda tu boleh mengganggu fokus. Tapi di Mahat Tahfiz Al-Maghfirah ni kami meletakkan tempat, mencari tempat ataupun menubuhkan Mahat Tahfiz di kawasan yang sangat kondusif lah. Yang mana di situ ada kaki bukit, mengalirnya sungai di kawasan tersebut. Mungkin boleh tengok kot dekat kita punya laman web, tuan-tuan perempuan yang dengar kami ni boleh terus sambil-sambil dengar kami punya podcast ni, boleh search terus www.matam.my. Di situ tuan-tuan boleh lihat bagaimana tempat kami ni dipenuhi dengan berhawa dingin ataupun suasana kampung yang boleh menghidupkan betul suasana menghafal Quran tu sendiri. Itulah kita panggil sekolah yang bukan sahaja struktur, di luar pun kami mengambil kira juga. Lepas tu pula kalau dekat situ pula kita dekat dengan orang-orang kampung. Dan memang Mahat Tahfiz Al-Maghfirah ni kita menggalakkan pelajar-pelajar kita ni boleh berkomunikasi dengan pihak luar ataupun orang-orang kampung. Orang kampung pun kenal dengan pelajar-pelajar kita ni. Dan maknanya kita bukannya kita belajar je, tak ada pun bergaul dengan masyarakat, tak juga. Lepas tu berkaitan dengan kepimpinan, kalau saya nak tambah sikit kan, kita tengok kebanyakan masalah-masalah sosial ataupun masalah-masalah yang berlaku di kalangan pelajar-pelajar kita ni ataupun khususnya kepada masyarakat umum lah, yang mana mereka ni kurang berkemampuan untuk, mereka ada ilmu Al-Quran tapi mereka kurang yakin nak sampaikan. Satu lagi, kurang yakin nak pamerkan diri ni adalah orang yang belajar agama. Sebab kadang-kadang dia akan kata, oh malulah nak tunjuk kita muka kopiah contoh kan, malulah nak tunjuk kita ni pakai jubah, malulah nak bagi tahu yang kita ni alhamdulillah kita dah selesai khatam Quran. Takut kena tebuk pun ada juga. Itu adalah ketakutan yang sangat yang sangat betul menggusarkan. Kalau orang yang memang dah orang bagi apa, alhamdulillah terjaga hafazan 30 juzuk, tak ada masalah lah, sebab memang dia semulang dan sebagainya kan. Tapi kalau yang mungkin dia melalui proses yang mungkin tak menekankan untuk dia ni murajaah dan sebagainya, dan pula kepimpinan tak ada pula dan sebagainya, mereka ni sangat takut nak expose diri mereka kat luar. So kepimpinan yang kita sedang adakan kat Mahat Tahfiz Al-Maghfirah ni, kami berikan dos untuk mereka ni yakin dengan diri. Itu yang pertama dulu lah. Macam kata kita kena selesaikan diri kita dulu, barulah kita boleh memimpin orang lain, baru kita yakin nak pimpin, betul. So jadi kita berikan keyakinan kepada mereka, kita banyak kali tebuk dan sebagainya Quran. Lepas tu kita pun berikan kepada mereka ni juga orang panggil apa, program-program yang berkaitan dengan masyarakat. Beri mereka tanggungjawab untuk cuba awak orang panggil apa, kongsikan Al-Quran yang awak dah hafal, pembelajaran ilmu tajwid dan sebagainya kepada masyarakat. Biar mereka yang buatkan. Bergaul dengan masyarakat sini. Bukan guru ni memang termasuk sekali lah. Seawal usia di sekolah tu lah. Seawal usia di sekolah, betul. Tapi benda tu memang salah satu item yang kita terapkan untuk nak betul mengasah bakat kepimpinan ni. Sebab tu lah kita punya orang panggil apa, moto kita adalah sekolah kepimpinan. Macam tu. Profesional macam yang Cik Sofi kata tadi, kita memang nak lahirkan pelajar yang bukan sahaja menghafal Quran, tapi mereka ni boleh masuk, terjun ke mana-mana bidang, daripada se-famous bidang sehingga yang tak berapa nak dengar sangat bidang contoh kan. Tapi mereka duduk dekat situ, mereka menjadi pemimpin kepada orang-orang kat situ, orang-orang yang bertakwa seperti mana dalam Al-Quran yang disebutkan surah Furqan. Dan mereka ni kalau dah
orang yang menghafal Quran yang menjadi pemimpin, orang yang akhlaknya baik jadi pemimpin. Agak-agak orang yang ada kat situ akan mengikut juga tak dia punya landasan ataupun jalan untuk dia nak bekerja mengikut dasar Al-Quran tu, ada tak? Yes, confirm ada. Sebab mereka memimpin. Atau Rasulullah SAW pun diperintahkan oleh Allah SWT untuk berhijrah ke Madinah. Paling utama adalah untuk nak mengembangkan Islam ni perlu dengan kepimpinan, perlu dengan pengaruh, perlu dengan kuasa. Tapi kalau kita duduk sebagai kita jadi tak apa, kita humble contoh kan. Kita nak jadi orang biasa-biasa je, tak nak pun jadi pemimpin. Macam mana Islam tu nak berkembang, betul tak? So, sekolah kita ni memang ke arah itu insya-Allah, untuk nak melahirkan pemimpin yang bijak bestari, yang qurratu ayun pun ada juga, dan pemimpin kepada orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Okey, tadi Ustaz sebut lokasi Yes, betul. Mahat Tahfiz Maghfirah ni di dekat dengan Broga. So Mahat Tahfiz Maghfirah sebenarnya berdaftar under Selangor ke? Sebab Broga Selangor, tapi Lenggeng ni saya faham Negeri Sembilan. Betul. So sebenarnya Mahat Tahfiz Maghfirah ni berdaftar dengan yang mana ni? Itu yang best ni sebenarnya nak cerita ni. Sebab kita, untuk pengetahuan tuan-tuan lah, tempat kita ni memang betul-betul border antara Selangor dengan Negeri Sembilan. Kalau kita kata Negeri Sembilan, kita orang yang duduk Selangor dia kata jauh Negeri Sembilan, padahal kita Broga je. Sebab macam ibarat macam ceras ada ceras KL, ada ceras Selangor kan. Kita ni Broga Selangor, Broga Negeri Sembilan. Dan nak kata Lenggeng macam ke tengah sangat. Kita memang Ulu Beranang lah senang. Ulu Beranang ni dekat dengan Bukit Broga Negeri Sembilan. Okey. Beranang pun ada Negeri Sembilan. Betul. Ada Beranang Selangor. Beranang pun ada Beranang Negeri Sembilan, ada Beranang Selangor juga. Jadi nak katanya kita ni lokasi kita memang sesuai untuk pelajar-pelajar kalau yang nak dekat lah. Geng-geng daripada Negeri Sembilan, ibu bapa daripada Negeri Sembilan, daripada Selangor pun boleh juga, lebih kepada belah-belah Kajang, Bangi dan sebagainya. Tapi sebenarnya tak menjadi masalah pun kalau daripada jauh. Agak-agak sebab apa? Sebab Mahat Tahfiz kami ni bukanlah harian. Mahat Tahfiz kami ni adalah asrama. Jadi ramai je pelajar-pelajar kami, ada yang daripada Perak pun ada, paling jauh lah tu, daripada JB pun ada, dan sekitar Selangor dengan Negeri Sembilan ni memang ramai lah, Alhamdulillah. Macam tu. So isu-isu berdaftar tadi tu boleh saya tekankan sekali, maksudnya dengan, sebab kadang orang tanya kat ni tahfiz daftar tak daftar. So boleh tegaskan kat sini Mahat Tahfiz Maghfirah berdaftar, Mahat Tahfiz Maghfirah berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sembilan. Kita memang berada di Negeri Sembilan lah. Okey, so Tanah Negeri Sembilan. Okey. Dan yang menariknya untuk Mahat Tahfiz Integrasi Al-Maghfirah ni, sebenarnya kita bangunkan sekolah ni di atas tapak tanah kita sendiri. Okey. Tanah berkeluasan 15 ekar. Dan kemudiannya untuk sekolah ni sekarang kita tengah menaikkan kompleks sekolahnya. Sekarang ni kita menggunakan bangunan sedia ada. Kat situ ada resort training. Kita gunakan sekadarnya lah, ada beberapa bangunan lah yang kita gunakan untuk sekolah buat sementara waktu. Tetapi sekarang ni sebenarnya dah tapak dah siap. Sekarang tengah naikkan dia punya bangunan pula. So kita jangkakan dalam hujung tahun ni insyaAllah kompleks bangunan pertama untuk Matam ini akan siap lah insyaAllah. InsyaAllah. Mungkin boleh tambah sikit fasiliti di kawasan tadi sebut resort. Maksudnya fasiliti di kawasan tu ada apa je? Ada apa lagi? Untuk asalnya tanah 15 ekar ni dimiliki oleh Datuk Fazilah Kamsah, nama yang memang dalam dunia motivasi Malaysia ni memang nama yang tersohor lah. Kan, daripada orang tua sampai orang muda semua kenal. Jadi masa PKP tu beliau terpaksa mencairkan aset-aset beliau, yalah zaman mencabar ekonomi dan sebagainya waktu tu. Betul. Kebetulan kami pula sedang mencari tapak latihan training. Latihan untuk kita bangunkan. Jadi asalnya itulah mencari merata tempat. Sekali dipertemukan dengan ejen yang propose kat sini ada satu kawasan yang owner ni nak jual. Dia dah memang ada sebahagian bangunan yang dah dibangunkan sebab dah memang itu ada training center. Jadi itu ketika tahun masa PKP lah 2022 begitu. Jadi alhamdulillah kita beli. Kemudiannya ketika tu daripada 15 ekar bangunan sedia ada dalam 5 ekar lah baru. Kawasan lain tu banyaklah guna untuk tanah lapang, dia ada tanah pokok dan sebagainya. Kemudian ada kawasan camp. Jadi bila kita ambil tu ada bangunan yang dah tersedia
resort trainingnya, dengan dewannya ada 3, ada kolam renangnya, ada sungai mengalir kat tengahnya. Jadi kawasan tu memang sangat kondusif, memang best, terbaik. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dekat kawasan tersebut training centernya masih berjalan. Maknanya kita masih buka kalau katakan ada pihak korporat, sekolah, universiti yang nak menyewa untuk buat training camp, boleh, masih dibuka. Cuma sebahagian bangunan tu kita dah gunakan untuk bangunkan sekolah. Bangunan sekolah, betul. Tapi kita tak guna keseluruhan lah. Dan dekat sebelah sana tu kita tengah bangunkan untuk kompleks sekolah matam untuk lelaki. Cuma kalaulah katakan nanti ada juga yang tanya untuk perempuan macam mana kan. Dunia ni bukan ada lelaki je. Walaupun statistik kat Malaysia lelaki lagi ramai kan. Betul. Tapi untuk perempuan, kalaulah nanti sampai waktunya, mungkin kita terpaksa beli tanah berhampiran lah. Sebab tanah sudah ada ni dah penuh dah dengan perancangannya. Untuk Mahat Tahfiz Maghfirah Training Center dan juga Pondok Unais Maghfirah untuk pusat pengajian warga emas. Dalam kita cerita pasal kita nak buka Mahat Tahfiz perempuan tu kan, mungkin tuan-tuan yang dekat luar sana kalau nak menyumbang untuk join kita punya program projek yang baik ni, boleh teruskan menyumbang lah di laman web kami. Yang sekarang ni diuruskan oleh bersamalah JB dengan Yayasan Maghfirah untuk kami bangunkan bangunan Mahat Tahfiz yang ada sekarang ni. Dan kalau sumbangan itu bersambung, insya-Allah kita akan boleh buka Mahat Tahfiz perempuan pula untuk Mahat Tahfiz Integrasi Maghfirah. Okey, baik. So untuk first round ni kita dah dengar sedikit falsafah, mungkin keadaan sekolah tu, orang dah mula membayangkan kedudukannya di kaki bukit, dengan fasiliti resort semua. So kita akan berehat seketika dan kita akan sambung selepas ini dengan perbincangan yang lebih detail kehidupan pelajar tahfiz di Mahat Tahfiz Al-Maghfirah. InsyaAllah kita kembali selepas ini. Okey, kita kembali semula dalam Tahfiz Talk Podcast dibawakan oleh Akademi Profas. Kita sambung perbincangan kita hari ini berkaitan Mahat Tahfiz Al-Maghfirah. Okey, kita pergi detail sikit. Kita nak tahu sebenarnya program hafazan di Mahat Tahfiz Maghfirah ni berapa tahun? Sebab ada yang 2 tahun, ada yang fast track setahun. So apa yang diimplement di Mahat Tahfiz Maghfirah ataupun Matam ni berapa tahun sebenarnya? Okey, terima kasih untuk pengetahuan Ustaz Farhan berkenaan dengan Mahat Tahfiz Al-Maghfirah ini. Kita bukan sahaja kita di Mahat Tahfiz Al-Maghfirah ni mungkin agak berbeza sikit dengan Mahat Tahfiz yang lain, yang mungkin Mahat Tahfiz yang lain tu mengambil pelajar dan menyelesaikan hafazan mereka sehingga selesai. Maknanya tak kisahlah ambil masa berapa tahun sekalipun. Okey. Di Mahat Tahfiz kami pun sama juga, memang akan selesaikan pelajar-pelajar ni hingga selesai 30 juzuk dan boleh melahirkan pelajar yang mengambil sijil syahadah tu sendirilah. Akan tetapi peruntukan masa yang diberikan pembelajaran ataupun pendidikan di Mahat Tahfiz Al-Maghfirah ni adalah selama 6 tahun. Kenapa 6 tahun? 3 tahun yang pertama kita memang fokuskan kepada huffaz. Sebab kita kan tagline kita kan sekolah kepimpinan profesional huffaz. Maknanya di peringkat ataupun di 3 tahun yang pertama kita memang fokuskan kepada 30 juzuk Al-Quran selesai. Bukan setakat selesai itu maknanya ada sijil khatam, tapi sijil syahadah pun kita usahakan dan kita susunkan dia punya jadualnya lah. Dan yang untuk 3 tahun yang seterusnya, kita seperti mana kita kata tadi, kita punya tagline kita adalah professional. Maknanya mereka-mereka ni kita bukan sahaja menghafal Quran, tapi boleh ke bidang-bidang profesional yang lain, yang besar-besar, yang famous sampai ke tak famous pun. Iaitu kita memang ada disediakan pendidikan KPM itu sendiri, iaitu SPM. Jadi 3 tahun yang terakhir adalah pembelajaran akademik. Tahun yang keempat lah kita panggil tahun yang keempat dalam pembelajaran ni, mereka akan disediakan ataupun dia akan mempelajari subjek tingkatan 1 hingga tingkatan 3 dalam setahun tersebut. Okay. Kerana apa? Kerana kita nak bagi mereka ni peluang untuk mereka ni bukan macam orang nak masuk ke bidang-bidang yang profesional ni, bukanlah kata boleh masuk macam tu je, tak. Dia kena ada orang panggil pembukaan ataupun pengenalan. So kita sediakan 1 tahun untuk mereka ni belajar akademik tu secara sekaligus, supaya mereka dapat lihat mereka ni minat ke arah yang mana.
And then pada tahun yang kelima barulah mereka masuk ke bidang yang mereka minat. Ada yang kata nak jadi engineer, masuklah bidang sains tu. Ada yang nak jadi agamawan, dia boleh masuk ke bidang agama. Dan seterusnya ada yang memang nak teruskan tahfiz pun ada juga. Jadi kat sini kita nampak untuk tahun yang kelima ni diorang baru belajar subjek tingkatan 4. Yang mana mereka akan ambil SPM pada berumur 18 tahun lah. Pada tahun yang ke-6 yang terakhir. Jadi nak katanya pembelajaran ataupun pendidikan di tahfiz Mahat Tahfiz Al-Maghfirah ni 6 tahun. 3 tahun yang pertama adalah hufaz, 3 tahun yang keduanya adalah akademik. Pengambilannya seawal usia? Untuk pengambilan kami memang mengikut standardized betul sekolah-sekolah lah untuk peringkat menengah, iaitu tingkatan 1 berumur 13 tahun. 13 tahun. Okey, baik. Tahun. Jadi kalau tadi saya tambah untuk masukan untuk konsep bagaimana sekolah ni berlangsung lah. Kita 6 tahun. So dia adalah 3 tahun pertama fokus kepada hafalan. Yes. Dengan kaedah Deobandi. Jadi kaedah Deobandi ni adalah daripada India lah. Yang mana kalau tengok setiap hari kita akan lalu ada 4 sesi hafalan dengan agak agresif lah, intensif. Jadi dalam 3 tahun itu dia bukan hanya sekadar menghafal Quran sahaja. Betul. Bahkan kita berhasrat untuk dia lebih daripada itu. Kita tak nak melahirkan hanya sekadar orang kata apa, burung kakak tua. Maknanya hanya pandai melantunkan sahaja tapi dia tak faham. Jadi lebih daripada itu, kita nak pelajar-pelajar ini faham dengan kandungan Al-Quran, bahkan mengamalkan. Kemudiannya kita nak perkasakan juga dari segi bahasa Arabnya, supaya kalaulah katakan nanti satu hari diorang ni nak sambung belajar dekat Timur Tengah, Mesir ke Jordan ke ataupun ke mana-mana, dia ada kebolehan untuk berbahasa Arab dengan baik, dan dengan kemahiran berbahasa Arab itu juga dia akan ada kapasiti untuk memahami Quran itu sendiri dengan lebih baik. Betul. So itu adalah pada 3 tahun yang pertama. Kemudiannya 3 tahun yang seterusnya, kalau nak kata tu form 4, form 5, form 6 macam form itulah 6. Lebih kurang kan. Tetapi 3 tahun yang seterusnya itu adalah kita akan fokus yang pada tahun pertama tu selesaikan dia punya subjek di menengah rendah. Betul. Sebab 3 tahun itu nak fokus hafalan, bab agama, bahasa Arab dan sebagainya. Jadi yang setahun ini akan digunakan untuk dia catch up kan subjek-subjek ketika menengah rendah. Betul. Form 1 sampai form 3 sepatutnya tertinggal tu, untuk dia kejar balik dan perkasakan asas-asas sebelum nanti nak masuk 2 tahun terakhir tu adalah untuk dia ambil subjek-subjek di menengah atas lah. Okey, jadi pada tahun yang pertama tu juga kita ada satu program yang kita panggil sebagai Perintis. Yang mana dalam setahun itu, di samping dia nak catch up subjek-subjek menengah rendah sebelumnya, kita akan sediakan bulanan itu ada perkongsian daripada abang-abang ataupun pakcik-pakcik yang datang daripada industri ataupun bidang-bidang tertentu, bidang-bidang strategik yang available di luar. So setiap bulan tu akan ada orang-orang yang berbeza, tema-tema yang berbeza. Yang mana contoh kalau katakan seorang ni datang, macam saya lah, saya bidang engineering lah contoh kan, jurutera. Jadi bila datang, dia akan buat perkongsian bidang tersebut. Dengan apa yang menarik, apa yang tak menarik, apa laluan kalau nak masuk bidang ni, apa prerequisite-nya, prasyaratnya apa, kan, apa kena lalu, lepas ni boleh pergi ke mana, pilihan, option dan sebagainya. Kemudiannya benda yang besar adalah dia akan campakkan, lontarkan satu isu ataupun permasalahan dalam bidang yang dia teroka tadi tu, supaya anak-anak ni dapat satu pendedahan awal. Rupanya kalau seorang jurutera macam ni rupanya. Ini masalah-masalah dia rupanya. Ini masalah yang real, dikongsikan oleh orang dalam bidang tu sendiri yang sedang berkhidmat sendiri. Ya. Jadi anak-anak itu dia dapat satu pendedahan kan, pro and costnya apa, plus minusnya apa, menariknya apa, tak menariknya apa, semua apa, real kan. Jadi barulah setelah katakanlah kita ada 12 bulan, so ada 12 perkongsian bidang yang berbeza. Macam-macam kat luar ni ada banyak lagi. Tapi minimum daripada 12 perkongsian itu, anak-anak ini dia boleh pilih. Daripada banyak ni, 12 ni mungkin ada 3-4 yang nampak menarik, kena dengan jiwa dia. So mungkin boleh explore untuk dah boleh susun kehidupan dia untuk seterusnya. Bermula dengan nak masuk menengah atas tadi, tahun ke-5 dan ke-6 kan. Bila je nak memilih subjek untuk menengah atas, nak ambil SPM, kan kena pilih aliran apa. Betul. Kalau lah katakan contoh macam saya lah, bidang engineering kan, dia kena
fokus kepada subjek fizik dan Kimia. admat. Admit. Contoh dan kimia. Jadi mari kena ambil aliran pure science. That's why kita ambil SPM ni dengan kurikulum bersepadu dini. Daripada KPM lah maksudnya. Untuk 3 tahun akademik itu, kurikulum bersepadu dini ni dia ada, kita boleh susun. Kalau nak subjek pure science boleh ambil dalam tu. Nak ambil accounting boleh ambil dalam tu. Tapi tak kisahlah apa pun subjek yang dipilih nanti, dia akan ada subjek-subjek agama. Kan, bahasa Arabnya, Yes. Quran sunnahnya, ada apa lagi? Syariah. Jadi KBD ni adalah prasyarat untuk kalaulah lepas ni pelajar ni dia nak pergi sambung dekat Al-Azhar Mesir contoh, kan kena ambil STAM. So sekarang ni STAM saja pun tak boleh. Dia kena kat sekolah pun kena ada, dia kena mengikuti pengajian menggunakan silibus KBD, kurikulum bersepadu dini. Barulah dia boleh pergi. Jadi kita lalu semua tu supaya kalaulah nanti habis 6 tahun di sekolah ni di Matam, anak-anak ni dia boleh pergi ke mana-mana pun. Dia nak pergi UK pun boleh. Yes, betul. Dia nak pergi Australia pun boleh. Ataupun kalau dia rasa macam saya sebelum ni dekat UTP kan, nak duduk lokal saja. Tapi universiti yang tak kurang hebatnya juga. Banyak je kat Malaysia. So boleh, tak ada masalah. Peluangnya terbuka luas, insyaAllah. So Matam menyediakan sekali SPM lah. Betul. Kelebihan Matam berbanding yang lain mungkin ada sekali SPM. Kadang tahfiz tu dia hang hafal je SPM, calon persendirian kat luar sendiri, uruskan sendiri. Ambil SPM kebanyakan. Kenapa kita tak pilih macam Mahat? Kenapa? Kenapa tak ambil je fast track SPM setahun, kan sekejap. Sebab ni kena turun umur kan. Ya, betul. Tak, dia macam dia akan habis masa umur 18. So kenapa memilih tu? Okey. Jadi itu menunjukkan hasrat dan jiwa besar yang kami adalah. Maksudnya kita ni bukan ambil sekadarnya. Yes. Bukan sekadar-sekadar. Kita memang maksudnya nak hafalan yang mantap, solid. Dan akademik itu pun mantap. Dia bukan sekadarnya. So that's why kenapa kita peruntukkan 3 tahun untuk akademik tu. Betul. Kenapa dia kena catch up balik yang mendengar rendah tu. Kenapa ada program perintis pula untuk bagi dia faham bidang yang pelbagai dan sebagainya ni. Supaya anak-anak ni ada satu worldview yang clear. Dia faham dunia ni bagaimana, realiti dan sebagainya. Supaya nanti bila ambil 3 tahun akademik tu, itu adalah fokus dan penekanan yang kita nak nampakkan. Supaya betul lah akhirnya dia seimbang dunia akhiratnya. Okay. Actually macam kalau saya boleh tambah, semasa pendaftaran kami di peringkat Jahins, kami pun ceritakan benda yang sama juga dekat peringkat pendaftaran. Mereka mungkin ada bagi respon yang macam pelik lah. Kenapa kita nak kena jangkaukan pelajar-pelajar yang sehingga umur 18 tahun buat ambil SPM? Tapi kalau kita tengok, kalau dia kata kenapa tak fast track je? Okey, kita tambahkan sikit 1 tahun lagi untuk hafazan Quran. Lepas tu fast track SPM setahun pun cukup lah, macam tu kan. Tapi kalau kita tanya dia balik, fast track SPM tu kebiasaannya berapa subjek? Dan dia akan cakap 6 ke 7 subjek. Jadi nak katanya subjek yang kebiasaannya pelajar-pelajar fast track nak ambil tidak boleh pun mencapai KPI untuk mereka ni mampu untuk ke jalan ataupun ke haluan-haluan profesional yang lain. Mungkin terhad. Tapi fokus diorang tu memang faham pun, memang nak dapatkan SPM, dan benda tu boleh adalah pelbagai bidang yang lain. Cuma kalau kita ni nak berikan pelajar-pelajar kita ni peluang untuk diorang ni menghafal Quran, kita dah selesai dah. Tapi kalau nak masuk ke bidang-bidang profesional yang memerlukan kepada subjek-subjek yang penting ni, tak ada. So dia boleh masuk ke? Tak boleh. Susah. Betul. Jadi sebab itulah kami memang mengambil inisiatif yang sangat padu lah untuk nak bagi mereka ni hafal Quran seimbang dengan akademik. Sebab kalau kita tengok, kalau dicampurkan, ada juga idea yang datang kepada kami, kata kenapa tak sekalikan je hafazan dengan akademik. Kami lebih kepada baik kita fokus satu-satu, one by one. Tak adalah kita kata kalut kita nak mereka ni hafal Quran juga, kalut juga nak letakkan akademik. Sebab kadang-kadang benda tu akan jadi terfokus lebih kepada yang lain daripada yang lain. Tapi kalau diorang ni kita fokuskan satu, diorang selesaikan tu dulu, dan masuk akademik, diorang selesaikan, insyaAllah keluar daripada mak tapi sama maghfirah ni lah, akan jadi pelajar yang terbaik kepada dua-dua bidang tersebut. Okey, maghfirah ya, sila. Kalau kita tengok macam kenapa kita asingkan, mula bagi selesai hafalan Quran dulu, baru nak menjengah dunia akademik, subjek akademik. Sebab kita faham nak menghafal Quran ni bukan satu kerja yang mudah lah. Bahkan kita berhasrat lebih daripada sekadar hafal Quran macam saya sebut tadi kan.
Jadi kalaulah bercampur, banyak je dekat luar ni yang sekolah yang bercampur, sekolah integrasi SBPI, MRSM Ulul Albab dan sebagainya, dia berjalan seiringan. 5 tahun tu Betul. 5 tahun tu dia memang dia menghafal Quran pada waktu pagi lepas subuh. Biasanya lah begitu. Sehari sekali hafalan kan, sesi hafalan dia. Selesai je. Memang boleh, dia boleh khatam, tapi benda yang kita boleh query adalah seberapa kuat hafalan tersebut. Sebab kebanyakannya adalah memang mencabar lah. Tapi kita memilih untuk kita bagi penekanan kepada hafalan sebab kita faham nak menghafal ni bukan satu kerja yang mudah. Dia perlu memusatkan tenaga, fokusnya, perhatiannya, usahanya, komitmen yang tak berbelah bagi untuk menghafal Quran tu. Jadi kita pulun betul-betul. Lepas tu barulah kita tengok subjek akademik. Begitulah. Dan sebenarnya kenapa akademik itu 3 tahun? Kenapa nak kena ambil kurikulum bersepadu dini kan, dengan subjek yang banyak? Kalau jumlah-jumlah dah berbelas subjek kan Ustaz kan. Betul. Sebab let's say lah anak ni nak jadi doktor. Nak jadi doktor, kalau dia ambil fast track katakanlah setahun kan, sempat ke dia nak cover subjek pure science tu dengan biologi, buku tebal-tebal? Nak hafalnya mitokondria lah, nama saintifik pelbagai dah apa semua kan. Baru cerita subjek biologi, belum cerita fizik, hukum Bernoulli yang macam-macam lah apa semua kan. Jadi setahun memang confirm tak cukup. Memang terkejut lah nanti pelajar tu. Mungkin dia give up. Tetapi 3 tahun itu adalah masa yang cukup, yang munasabah untuk dia mengambil waktu untuk memahamkan dan menguasai subjek tu supaya cemerlang dalam akademik tu. Jadi kalau lah dia lalu itu, insyaAllah boleh dapat straight A. Kan? Bolehlah dia nak apply ke mana, dapatkan beasiswa dan sebagainya sebab dia cemerlang akademik tu dengan baiklah, penguasaan tu insyaAllah. Actually macam kalau kata kerisauan kepada berapa tahun dan sebagainya kan, ada je di kalangan ibu ayah yang pelajar yang sekarang ni pun dia kata, Ustaz tak boleh ke kita letak subjek matematik masuklah satu tak pun bahasa Inggeris ke dan sebagainya. Jadi nak katanya mereka ni pun begitu juga. Mereka nakkan anak-anak mereka ni ada persediaan yang mantap sebelum daripada nak belajar akademik tu lah kan. Tapi kita katakan kat sini, untuk 3 tahun yang pertama tu fokus kita memang untuk Al-Quran dan agama, asas fardu ain dan sebagainya kat situlah. Bila kita masuk ke akademik, jangan risau tuan, kita memang sediakan 3 tahun untuk mereka ni belajar akademik, bukan setahun macam yang kita biasa dengar lah. Jadi 3 tahun tu saya rasa satu waktu yang sangat kondusif lah untuk mereka ni kuasai bidang akademik pula setelah daripada itu. Dengan PT3 pun tak ada. Betul. So tahun pertama akademik tu kejar lah. Yes. Tingkatan 1 sampai tingkatan 3 punya subjek untuk persediaan kan. Dan biasanya kalau kita faham kalau dia dah hafal Quran, hatinya dah jernih, jiwanya dah murni kan, biasanya dah selesai hafal Quran ni nak masuk subjek akademik ni insyaAllah dah bersih kan. Bersih. Mudah lah untuk insyaAllah untuk dia hafal pula akademik yang pelbagai tu, kuasai insyaAllah. Okey, kita nak pergi detail sikit kepada program 3 tahun pertama tahfiz tu, sebab kita pun di Tahfiz Talk Podcast ni. Boleh Ustaz cerita sikit, maksudnya mungkin ibu ayah nak tahu jadual, mungkin ada kelainan sikit jadual tahfiz di Matam ni macam mana daripada pagi sampailah tidur balik tu. Jadi macam kalau sebelum daripada kita nak tubuhkan Mak Tahfiz Mafrah ni, kita dah pergi berteroka dah. Hatta sampai sekarang pun kita dah pergi berjumpa dengan kawan-kawan tahfiz kita dekat luar, macam mana kita nak susun atur pendidikan tahfiz di sekolah kita ni yang memang berfokuskan kepada tahfiz. Jadi kalau tuan-tuan perempuan nak tahu, Encik Ustaz Farhan, Encik Sofi pun masih dalam perbincangan kita untuk nak mewujudkan modal insan yang baik ni. Antara orang panggil apa, rutin harian lah kita kata, rutin harian pelajar-pelajar Mak Tahfiz Integrasi Mafrah ni, mereka akan menjadikan satu kewajipan dan selalulah ataupun istimrar orang panggil lah, selalu setiasa. Mereka ni setiap hari mereka akan bangun pada jam 5 pagi, yang mana mereka akan solat tahajud pada jam 5 pagi. Dan pada tahajud tersebut kita menyusun setiap daripada pelajar ni untuk mereka boleh murajaah Al-Quran, siapa yang jadi imam lah, untuk bacakan Al-Quran tersebut sekurang-kurangnya separuh juzuk untuk setiap hari. Orang panggil apa, setiap hari bersolat bersolat Qiyam tersebut, Qiyam tu lah. Tapi kat situ kita tak berhenti kat situ je.
Lepas daripada tahajud tu, kita berikan peluang sebelum daripada subuh tu lah, mereka akan murajaah Al-Quran. Kita akan solat subuh berjemaah di surau. And then kita akan ada orang panggil apa, satu sesi kelas yang rasmi. Kalau macam sebelum subuh tu kita panggil masing-masing lah, kan, nafsi-nafsi. Adapun lepas subuh kita ada kelas yang kita panggilkan dia kelas sabak. Sabak ni untuk pengetahuan yang mendengar ni lah. Sabak ni adalah istilah bagi pelajar-pelajar ataupun pusat tahfiz ni gunakan untuk nak menyatakan bahawa mereka ni kena hafal untuk hafazan muka surat yang baru bagi mereka ni dalam silibus 30 juzuk tu lah. Mereka akan menghantar hafazan sabak tersebut kepada ustaz pada waktu yang kita peruntukkan dalam lebih kurang sejam setengah. Lepas subuh sampailah pukul 8 pagi. Jadi pukul 8 pagi tu, sebelum daripada pukul 8 pagi tu, kami ni macam kita kata lah, bukan fokus kepada hafazan saja. Kami pun ada co-curriculum juga untuk tuan-tuan dan puan. Pada jam 7.30 hingga pukul 8 tu juga, ataupun pukul 8 ke 8 suku, kita ada satu aktiviti, ada dua lah aktiviti yang kita sediakan. Yang pertama adalah khidmat kuda. Khidmat kuda. Kita ada kuda sebenarnya tuan-tuan. Kita ada kuda sebenarnya dekat Mak Tafiz ni. Yang mana Mak Tafiz sekarang kita ada 3 kuda, alhamdulillah. Yang mana kuda tersebut tujuan dia untuk apa? Tujuan dia adalah untuk kita nak pelajar-pelajar kita ni, kurikulum dia adalah kurikulum sunnah. Mungkin saya boleh ceritakan juga. Kurikulum sunnah adalah yang pertama, mereka ni ada memanah. Yang kedua, mereka ni ada kolam renang, so berenang lah. Yang ketiga adalah menunggang kuda tersebut. Jadi kuda ni sebelum nak menunggang, kita bukan boleh kata cara nak naik kuda macam mana. Tak, tunggu dulu. Kita kena bermula dengan kita bersinergi ataupun ada grooming dengan grooming istilah grooming tu lah kan, tak? Kuda tu sendiri. Jadi pelajar-pelajar kita ni memang diperuntukkan 15 minit ke setengah jam untuk mereka ni boleh berkhidmat untuk kuda. Sama ada kita bawa mereka ni belajar bagaimana mereka nak menguruskan kuda itu sendiri. Sebab saya rasa kalau kita cerita buat kuda ni bukan macam haiwan yang lain kan, betul tak? Kuda ni dia ada satu, orang panggil apa, Cik Sofi kita panggil, ada satu kelainan sikit dengan haiwan-haiwan yang lain, yang mengatakan bahawa kuda ni dia kalau dia takkan mudah nak percaya tuan dia. Orang yang datang ni dia bukan tuan dia. Satu haiwan yang special yang biasanya kalau orang nak buat training kepimpinan, kuda ni adalah antara yang sinonim dengan kepimpinan. Sebab apa? Kuda ni kalau kita datang dekat dia boleh rasa orang ni takut ke, orang ni tak apa-apa ke, ataupun dia ni ada keberanian, orang ni solid. So kalaulah orang tu datang, dia ada takut-takut kan, kuda ni dah tak senang duduk dah. Tapi kalau orang ni firm kan, okey, so kuda ni akan selesa dengan dia. Dia boleh pergi dengan kuda tu. Actually sebelum firm, kuat dan sebagainya tu, antara benda yang kita buat adalah pelajar-pelajar ni akan orang panggil apa, mandikan kuda, belajar cara mandikan kuda. Sebenarnya nak sentuh kuda ni ingat senang ke? Mahal kau nak pergi kat tempat kuda ni. Kita duk sentuh selalu kucing. Kucing kecil itu je okey je kan. Tapi kuda ni dah lah besar. Macam mana kita nak mengendalikan kuda tu daripada sudut emosi dia, semasa kita mandikan, kita bersihkan kandang mereka dan sebagainya. So pelajar-pelajar ni pada peringkat seawal, maknanya mereka masuk tingkatan 1 pun, diorang dah boleh dah menjalani aktiviti ataupun khidmat kuda tersebut, grooming kuda tersebut, sebelum daripada mereka nak belajar secara formal bagaimana nak menunggang dan sebagainya. Sebab aktiviti kita pada pagi tu grooming kuda tu lah. Dan dalam seminggu tu juga untuk kita tukar-tukar ataupun kita macam ada penggiliran lah. Hari ni kuda, hari yang lain pula kita ada buat aktiviti jasmani pelajar-pelajar. Kita ada aktiviti bersukan ataupun macam jogging lah. Sebelum daripada mereka ni nak masuk ke kelas yang seterusnya. Selepas daripada kelas subuh, lepas subuh tu kita mengaji macam biasa. Kita peruntukkan 15 ke 30 minit untuk mereka ni keliling satu kawasan Mak Tafiz dan Maghfirah tu. Untuk mereka ni ada energi yang mantap lah. Dah lemah je kalau nak masuk kelas. Biasalah kita ni kalau bukan kelas Quran ni pun begitu, mata kita layu kan. Apatah lagi kelas Quran kita nak baca, waktu tu lah generasi syaitan datang. Datang nak menghasut kita untuk nak tidur dan sebagainya kan. Actually kalau tanya pelajar tahfiz yang lain pun memang faham lah situasi pagi ni. Kalau tak dijaga betul-betul, guru dia tak boleh nak tackle lah anak murid, mungkin last kali nak murid tidur lah. Jadi kita gunakan di Mak Tafiz dan Maghfirah, aktiviti sukan ni ataupun aktiviti riadah ni memang kita terapkan di seawal pagi tu sendiri.
Lepas tu barulah kita akan ada orang panggil apa, sarapan dan aktiviti kemas dom dan sebagainya. Pada jam 9 pagi bermula kelas duha pula. Kelas duha ni kita panggil kelas sabki, ataupun kalau ada istilah lain nama dia para sabak. Yang mana kelas sabki ni apabila mereka hafal satu sabak atau satu muka yang baru, mereka pada setiap hari tu mereka akan hantarlah satu muka yang baru tu. Sabki ni adalah untuk diorang kena baca balik daripada muka surat yang pertama sabak minggu tu sampailah orang panggil silibus sabak yang dia dah selesai hafal. Kalau 3 hari 3 muka surat, so dia kena baca daripada muka surat pertama sampai muka surat 3. Okey, inilah ulangan dia. Ini orang panggil ulangan. Maknanya kita punya kaedah hafazan yang berlaku di Maktab Al-Mafirah ni bukan sekadar hantar hafalan baru je. Okey. Kita nak kata kita gunakan kaedah sabki ni sendiri. And then dah habis sabki ni sampai jam 10.45 macam tu. Daripada pukul 9 sampai 10.45, sejam 45 minit. Kita ada satu lagi nama dia kelas akademik. Ada kelas akademik Ustaz? Tak, akademik yang kita maksudkan ni bukan akademik yang matematik, tambah tolak. Bukan yang 3 tahun kedua tu. Ni yang tahun kedua. Ni masih lagi kita bincangkan 3 tahun pertama ni Ustaz kan. Nak katanya 3 tahun yang pertama ni pada setiap hari kita akan peruntukkan dalam kurang sejam setengah. Bermula pada jam 11 sehingga 12.30. Pelajar-pelajar kita ni akan belajar satu subjek, iaitu subjek turas. Yang mana sebenarnya subjek turas ni antaranya kita ajar kitab Safinatul Najah untuk fiqh, Risalatul Tauhid untuk akidah lah, dan kita ajar juga asas Nahwu Saraf, yang mana asas Nahwu Saraf ni adalah matan Jurbiyah lah, matan Jurbiyah dengan matan Bina. Lepas tu kita pun ajar juga tajwid, asas tajwid bagi pelajar-pelajar kita ni. Actually sebenarnya yang kita terapkan ni bukan sahaja memang kita perlukan dalam orang yang menghafal Quran ni, tapi memang dah disusun pun sebenarnya oleh Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sembilan. Apabila kita dah berdaftar dengan mereka, mereka memperuntukkan satu orang panggil apa, kurikulum yang memang diorang dah susun khusus untuk sekolah-sekolah tahfiz di Negeri Sembilan ni. Kalau kita pilih tahfiz, orang panggil apa, tahfiz turas, dia ada tahfiz turas, dia ada tahfiz akademik, dan dia ada sekolah rendah agama. Jadi kalau tahfiz akademik ni kita lebih kepada tahfiz yang kena ada Al-Quran wajib, subjek wajib dia, ada tahriri, penulisan Al-Quran, dan kena ada juga kitab-kitab fardu ain yang kita kena belajar. Jadi inilah subjek yang kita sediakan pada setiap hari 1 jam setengah. Okey. Lepas daripada 12.30, dia orang akan ada satu sesi kita panggil Qailullah. Qailullah ni apa tuan-tuan? Rasanya kalau buat macam ni ramai je orang kenal kan. Orang tahu kan Qailullah ni tidur sekejap. Tapi tidur tu tak ada tidur terus berdengkur macam tu, bukan. Kita praktikkan Qailullah di Mahat Tahfiz Al-Mafirah ni, satu sebab itu memang sunnah Rasulullah. Khusus pula Qailullah ni lebih sunnahnya adalah kepada orang yang memang bangun tahajud. Okay. Betul tak? Kalau kita ni jenis tak bangun tahajud, Qailullah nak lebih kan? Betul tak? Tapi sebenarnya Qailullah ni kata Rasulullah memang khusus untuk orang yang bangun tahajud ni. Sebab apa? Sebab Qailullah ni dia akan memberikan kita rehat yang sangat mantap, yang sangat optimum untuk kita kembali aktif selepas daripada zuhur. Jadi nak kata sebelum zuhur, dalam lebih kurang setengah jam macam tu, sebelum masuk zuhur sekarang dah 1-5 minit macam tu, diorang akan berbaring sekejap, tidur sekejap di surau sebelum daripada masuk waktu zuhur, untuk memberikan rehat kepada mereka lah. Selepas daripada zuhur, kita akan ada makan tengah hari. Lepas makan tengah hari, kita ada satu kelas. Ni akademik juga, tapi tak adalah akademik yang macam kita kata asas tu. Kita kata ini adalah memang kita sediakan khusus untuk pelajar-pelajar Mahat Tahfiz Al-Mafirah, iaitu tahfiz ataupun tadabbur Al-Quran, yang mana diselit juga pengajian hadis 40. Pengajian hadis 40 ni tuan-tuan, rasanya di sekolah-sekolah apa, sekolah-sekolah KPM sekarang ni memang dah diwartakan. Setiap sekolah perlu mempelajari kitab hadis 40 karangan Imam Nawawi. Yes, kami di sini pun mengamalkan ataupun mempelajari lah, mengajarkan kepada pelajar-pelajar Mahat Tahfiz Al-Mafirah ni hadis 40 dan tadabbur Al-Quran. Subjek ni kita memang buat setiap hari. Tadabbur Al-Quran ni kenapa kita letakkan? Satu, sebab kita nak pelajar ni bukan sahaja menghafal, tapi mereka memahami ayat Al-Quran tersebut. Dan mereka pula boleh
faham, sebab kita guru-guru ni suka kongsikan isu semasa yang berlaku di Malaysia bersama dengan dunia. Pula-pula sekarang ni kita doakan juga kita punya aktivis kita yang sedang ditahan sebenarnya semalam 2 hari lepas di Israel sana tu, yang mengikuti misi bantuan kemanusiaan Sumut Flotilla, betul. Dan nak katanya kita ceritakan juga kepada pelajar-pelajar ni isu semasa yang berlaku di kelas tersebut. And then pukul 3 petang bermulalah kelas yang seterusnya untuk hafazan. Banyak tak? Banyak. Yang pertama tadi lepas subuh. Yang kedua duha pula. Lepas tu ada kelas akademik lagi. Yang lepas zuhur ni kita ada kelas tadabbur tadi. Dan yang pukul 3 sampai yang asar ni pukul 4.30 macam tu, ialah kelas untuk hafazan Al-Quran yang kita namakan sebagai manzil. Kelas manzil. Manzil ni kalau ikut istilah orang tahfiz ni, dia adalah lebih kurang macam mengulang juzuk yang lama. Okey. Kita bagi juzuk. Maknanya contoh kalau kita dah selesai contoh macam juzuk 1. Juzuk 1 kita hantarlah minggu ni 2 muka surat setiap hari dan sebagainya. Ada sabaki pula tu. Manzil ni adalah juzuk yang sebelum daripada tu lagi. Contoh macam kalau kita dah juzuk 6 contoh kan. Jadi manzil ni juzuk apa? Juzuk 5 yang dah lepas lah. Juzuk 4, juzuk 3, juzuk 2, juzuk 1. Setiap hari mereka ni akan ulang juzuk yang lepas lah. Satu juzuk, betul. Yang mana peruntukan satu juzuk ni kebiasaannya untuk orang yang biasa baca, kebiasaan orang baca lah 30 minit. Jadi 30 minit ni kita peruntukkan untuk mereka ni, wajibkan untuk mereka ni selesaikan hafazan satu juzuk yang lepas, yang mana mereka dah hafal lama lah, sebab kita mengamalkan konsep sabaki ni kan. Lepas tu selesai situ untuk kelas manzil, kita ada solat asar. Dan kita akan ada aktiviti iradah lah macam biasa petang kan. Petang ni kalau kita buat kelas juga mati kutu lah anak-anak ni. Tak jadilah. Tak fokusnya lah. Dah lah kita daripada pagi sampai ke asar memang banyak kali kelas. Untuk petang ni alhamdulillah kita seperti sekolah-sekolah lain juga kita ada riadah. Dan riadah yang kita peruntukkan ni bukan riadah yang tidak berfokus. Kita berfokus. Antaranya adalah kita memberikan peluang untuk mereka 2 hari lah. Untuk mereka ni boleh riadah bebas, maknanya pingpong ke kita sediakan, bola sepak kita ada padang. Lepas tu pula kita ada juga aktiviti kolam, sebab kita ada kolam kan, kita aktiviti kolam renang. Dan yang pada hari Khamis dan hari Jumaat, hari Khamis kita ada panggil coach luar untuk nak buat aktiviti memanah. Sebab kita kan ada co-curriculum memanah. Kita macam saya kata tadi, sukan sunnah. Kita ada memanah, kita ada berkuda, kita ada berenang. Dan satu lagi kita tambah, kita ada ilmu mempertahankan diri. Namanya ataupun silat yang kita kata silat lah. Antara martial art yang kita ada dekat dunia ni, antaranya judo dan sebagainya kan, betul tak? Karate dan sebagainya. Cuma kami mengambil inisiatif untuk nak mengambil ilmu mempertahankan diri ni adalah turun-temurun, iaitu silat. Di tanah Melayu ni silat lah yang paling famous. Cuma kita panggil ataupun kita JV dengan satu persatuan silat, nama dia Persatuan Silat Hang Tuah. Yang mana Persatuan Silat Hang Tuah ni memang kita panggil coach dia datang untuk ajarkan anak-anak murid kita. Sama juga macam mana kita panggil coach daripada luar. Bukannya cikgu yang ajar. Tak, cikgu ni dia fokus kepada akademik. Kita memang panggil yang memang pakar, coach daripada luar untuk ajar memanah, coach daripada luar juga untuk ajarkan silat ini sendiri. Lepas daripada tu, untuk bahagian solat maghrib kita akan solat berjemaah. Setiap hari kita akan ada tazkirah antara maghrib dan isyak. Dan kita ada kelas yang keempat dalam bab tahfiz ni lah. Kelas yang keempat ni adalah kelas murajaah. Memang biasanya mana-mana tahfiz pada kelas malam ni memang mereka akan diberi peluang untuk mereka ni kumpul hafazan sabak mereka, ataupun mereka murajaah hafazan-hafazan yang lama. Waktu tu tak ada tasmik lah dengan guru. Memang kita berikan peluang untuk mereka ni kumpulkan hafazan untuk dihantar pada esok paginya. Hafazan baru lah. Hafalan baru. Hafalan yang baru untuk sabak esok pagi lah. Lepas subuh kita kata kan. Jadi itu waktu tu waktu yang sesuai untuk mereka ni kumpul. Murojaah pun boleh. Kalau istilah asrama ni kita panggil apa? Prep. Waktu prep. So itu adalah waktu preparation di Ma'had Tahfiz lah. Dan kita akan light off pada pukul 10.30 macam tu. Dan mereka ni akan bersedia untuk nak bangun pula bertahajud pada
jam 5 pagi. Jadi itulah rutin harian kita lah setiap hari. Memang padat InsyaAllah. Mungkin Sofi nak tambah aktiviti badan uniform. Ada badan uniform ke? Ada koku yang lain ke? Kalau di Matam kita memilih pengangkap. Oh, ada pengangkap. Kita ada pengangkap. Kenapa pengangkap? Sebab kita sebenarnya ada partner di Indonesia juga. Partner yang dah mula dulu. Jadi diorang untuk sekolah menengah ni diorang buat pramuka. Pramuka ni bahasa pengangkap di Indonesia lah. Jadi pengangkap ni kita panggil lah, ada pengangkap diraja, coachnya, guru pengangkap ni yang akan turun ke Matam untuk mengajarkan kepada pelajar-pelajar ni dari segi kemahiran-kemahiran yang dapat dekat dalam pengangkap. Ada berkawatnya, ada kemahiran disiplinnya, mengikat talinya dan sebagainya lah. So itu boleh didapatkan dengan adanya pengangkap lah dekat Matam. So tempatnya dah tak payah pergi jauh dah. Tak payah. Dah belakang tu je. Selesai. Semua dekat dalam Matam tu sendiri. Dah kaki bukit, so nak naik masuk hutan semua dah kat belakang tu saja. Sampai diorang nak katanya hebat orang yang sekarang training kita ni, tempat-tempat training ataupun facilities yang ada kat situ, diorang sampai tak memerlukan bantuan pelajar-pelajar ni pula. Nak kata biasanya diorang ni boleh masuk hutan, panggil survival, sebab diorang dah belajar dah sebelum daripada diorang nak masuk hutan tu, ataupun diorang setahun diorang belajar dah dengan kita punya coach kita daripada luar, Encik Azmi. Terima kasih Encik Azmi kalau tengok Encik Azmi. Ilmu survival Ilmu survival betul. Hutan, nak hidupkan api, betul kan, cara nak cari makanan dan sebagainya. So budak ni bukan sekadar boleh hidup dekat bandar. Betul. Kalau lah katakan satu hari nak kena duduk kat hutan, boleh, tak ada masalah. Nak pergi healing kan, boleh belaka, tak ada masalah. Jadi itulah kelebihan kalau kita duduk dekat kawasan kampung, dalam sikit pengalaman tu kan. Okey, kita dah hampir ke penghujung. So nak bagi ruang kepada tetamu kita yang hadir ni, ada apa-apa lagi yang nak disampaikan? Kalau tak sampai, rasa tak lepas lah. Tak lepas ada benda lagi tak? Ada apa-apa nak sampaikan? Kalau tak, kita terus ke, kita bagi ruang promosi je kalau tak ada apa-apa yang nak sampaikan. Jadi saya suka nak sebutkan kat sini lah. Untuk Mahat Tahfiz Al-Maghfirah ni, kami suka sangat untuk ajak orang di luar sana. Kita ada satu program yang sangat, saya rasa jarang kot ada dekat tempat lain, iaitu program Tahfiz Maghfirah Junior. Yang mana Tahfiz Maghfirah Junior ni promote juga ni. Okey, boleh. Tapi suka nak ceritakan ni sebab apa? Sebab Tahfiz Maghfirah Junior ni adalah satu camp yang kita sediakan untuk pelajar-pelajar di luar sana yang dalam lingkungan 11 ke 12 tahun. Untuk mereka ni mungkin nanti tahun depan lah, ataupun akan datang nanti, mak ayah ni nak sangat belajar-belajar anak-anak dia ni masuk tahfiz, tapi tak tahu macam mana suasana dia, betul tak? Jadi di Mahat Tahfiz Al-Maghfirah ni kami buka ruang itu untuk pelajar-pelajar ataupun ibu ayah yang nak anak dia merasai sendiri macam mana kehidupan di Mahat Tahfiz. Jadi macam sama je, lebih kurang kita ni pun, cuma ada beberapa lah yang berbeza. Tapi khusus untuk Mahat Tahfiz Al-Maghfirah, kalau tuan-tuan nak tahu macam mana kehidupan di Mahat Tahfiz, boleh join lah camp kita ni yang akan dibuat pada minggu hadapan, pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, 3 hari 2 malam kita peruntukkan. Dan kita akan buat juga pada bulan hadapan. Bulan hadapan kita akan buat tarikh yang macam ni juga, ataupun hari yang macam ni juga. Dan tuan-tuan boleh search teruslah kita punya Facebook untuk nak tengok macam mana update-update, ataupun nak berdaftar di situ pun boleh juga, tak ada masalah. Di laman web kami pun ada juga, iaitu laman web www.matam.my. Di situ pun kami ada selitkan juga berkenaan dengan program ini, insya-Allah. Betul lah, memang kadang mak ayah ni hantar terus tahfiz, padahal inilah program untuk test dulu anak dia sebenarnya boleh tak 3 hari duduk tahfiz. Bangun pukul 5, tidur pukul 10.30. So nak melayan 4 kali sesi hafalan Quran. Boleh tak boleh. So inilah nak test waternya. Betul. Ni masa dia panggil kan. Okey, baik. Cik Sofi, ada kata-kata akhir yang sebelum kita tutup? Okey, jadi macam di awal tadi saya ada kongsikan tentang bagaimana kita membangunkan ekosistem pendidikan di Yayasan Maghfirah. Jadi kalaulah nak tengok apa kaitan antara setiap institusi yang berdasarkan umur ni kan, daripada tadikanya, sekolah rendahnya, sekolah menengahnya, sampailah tertiary education itu, apakah kesinambungan antara semua-semua institusi ni yang kita bangunkan?
Jadi semua sekolah-sekolah yang kita bangunkan ni berkonsepkan integrasi ilmu. And so integrasi ilmu ni maksudnya dia bukan sekadar belajar secara orang kata apa dari segi faktanya sahaja, akademiknya sahaja, tapi maksudnya dia ada kaedah bagaimana integrasi ilmu itu berlaku supaya anak-anak ni pertama sekali dia akan mengasah critical thinking dia, pemikiran kreatif dan kritis, critical thinking kan. Kemudiannya yang kedua adalah bagaimana dia bila makin dia belajar itu dia makin faham, tetapi dia bukan bertambah ego, dia akan menjadi orang kata apa, menunduk ke bumi. Resmi padi, resam padi ni adalah makin berisi makin tunduk. Samalah juga kalau worldview kita sebagai orang Islam, Muslim, mukmin profesional, bila kita makin faham sesuatu benda, kita akan faham satu, kita ni sebagai hamba Allah kan, manusia kan, dengan penuh tak daya upaya dan sebagainya. Jadi kita akan lagi banyak aku dapat ni, lagi banyak rupanya aku tak tahu. Lagi rupanya kita ni terlampau banyak limitation dan sebagainya kan sebagai manusia. Dan waktu yang sama kita akan nampak ilmu-ilmu yang kita belajar tu, Masya Allah kan, ini semua Allah punya kerja secara spesifik. Yang kita belajar sainsnya, matematiknya, bahasa dan sebagainya, dia akan menambahkan ketakjuban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan secara spesifik. So kaedah-kaedah integrasi ilmu ni kami dah explore dan kita telah jalankan selama setahun 2 tahun ni, alhamdulillah. Dah mula nampak lah kalau di sekolah rendah tu bagaimana pelajar-pelajarnya dalam tempoh 6 bulan, parents dah mula nampak nampak bagus lah kan, dah mula datang testimoni daripada parents. Maknanya tak perlu tunggu habis setahun pun. Betul. Tak perlu tunggu habis 6 tahun dekat sekolah pun. Maknanya 6 bulan pertama pun dah boleh nampak dah impact positif yang terhasil pada anak tu. Bagaimana terlahir susuk peribadi yang bagus, jaga solatnya, faham bacaan dan sebagainya. Tapi akhlak murni, character building, itu semua boleh nampak seawal 6 bulan yang pertama. Itu yang kita bangunkan dengan kaedah integrasi ilmu tu. Jadi di Mahat Tahfiz Integrasi Al-Maghfirah pun akan berlaku proses yang sama juga. So itu antara kita punya kekuatan lah, insyaAllah. Okey, baik. Dah sejam lebih sebenarnya. Sedar tak sedar kita berbicara tentang keunikan ataupun keistimewaan Mahat Tahfiz Maghfirah. Boleh menjadi salah satu pilihan option untuk dinilai lah oleh ibu ayah di luar sana tentang Mahat Tahfiz ini. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Encik Sofi dan juga Ustaz Faris atas kesudian hadir ke podcast ni. InsyaAllah ada ruang kita jemput lagi di lain masa. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sudi mendengar podcast ini sehingga ke hujungnya. Nantikan episod-episod yang akan datang, kita bawakan topik-topik dan tetamu-tamu yang lebih hebat, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pendaftaran tahun 2026, Mahat Tahfiz Al-Maghfirah telah membuka pendaftaran, yang mana kami sedang mencari 24 orang pelajar pada tahun akan datang. Antara proses pendaftaran adalah bolehlah terus berdaftar di laman web kami, dan kami juga ada mempromosikan pendaftaran ini di Facebook, ruang-ruang media sosial, TikTok, Facebook dan sebagainya. Dan antara prosesnya adalah boleh datang temu duga. Kita pun sediakan satu camp untuk mereka ini duduk di situ dan dinilai adakah pelajar-pelajar ini sesuai untuk berada di Mahat Tahfiz Al-Maghfirah ini sendiri. Dan kami juga menutup pendaftaran kami pada bulan 12 insya-Allah. Jadi jangan lepaskan peluang, daftar segera pada tahun 2026 nanti insya-Allah.